Arab Saudi terbang ke England dan berakhir di Sepanyol. Assalamualaikum dan salam sejahtera geng-geng bola. Selamat kembali ke channel Hisham Football Talk. Macam biasalah, aku ada dekat sini untuk memberi update dekat hampa semua pasal dunia perpindahan pemain bola sepak Eropah. Dan pada hari ini ada satu episod yang cukup panas. Nama besar macam Bruno Fernandes, Jadon Sancho, Mike Maignan dan juga Joan Garcia. Semua dengan penerbangan penting dari Arab Saudi terbang ke England dan berakhir di Sepanyol. Jadi jom kita mulakan. Kita mulakan dengan satu berita eksklusif dari Arab Saudi, iaitu Al Hilal secara rasmi melantik Simon Inzaghi sebagai ketua jurulatih baru mereka. Kontrak selama 2 tahun bernilai 26 juta semusim, satu jumlah yang agak besar untuk satu projek mega di sana. Dan itu bukan saja, Al Hilal juga sudah mencapai persetujuan dengan AC Milan untuk mendapatkan Theo Hernandez. Nilai perpindahan 30 juta plus 5 juta bonus. Sekarang ni, mereka cuma tunggu keputusan akhir daripada Theo sendiri nak kekal di Eropah ataupun berhijrah ke Saudi. Cerita eksklusif seterusnya, Bruno Fernandes. Seperti kita tahu, secara rasmi dia telah tolak tawaran besar daripada Al Hilal. Tawaran Nimai selepas Al Hilal gagal mendapatkan Mo Salah. Al Hilal cuba pujuk Bruno dengan gaji yang sangat-sangat luar biasa, tapi Kapten Man United tu pilih untuk kekal di Eropah, nak terus bersaing di petas tertinggi dan nak bantu Man United kembali di puncak prestasi. Ejen Bruno yang ada dekat Muniz pun untuk urusan lain pun dah maklum secara rasmi kepada Al Hilal mengenai tawaran yang telah ditolak oleh Bruno. Dan satu lagi, cerita besar untuk Man United, Sancho pula dia akan kembali semula ke United, tapi bukan sebab kelab United nak simpan dia dan menjadikan dia pemain utama, tapi sebenarnya rundingan antara Chelsea dan United gagal disebabkan struktur gaji Sancho yang terlalu tinggi dan dia pun tak mau turun gaji dia. Chelsea setuju dengan harga perpindahan tapi tak sanggup tanggung gaji lama Sancho yang dia sign masa pindah dari Dortmund dulu. Sekarang ni United sedang mencari jalan untuk mencari pembeli baru. Sancho dijangkakan akan mengambil sedikit masa untuk bercuti dan lepas tu dia akan buat segala pilihan kelab di pasaran bersama ejen beliau. Cerita menarik dari Stamford Bridge, Chelsea dah mula rundingan dengan AC Milan dan juga ejen penjaga gol iaitu Mike Maignan. Mereka tengah cari penjaga gol bertaraf dunia untuk projek baru di bawah pengurus Enzo Maresca. Maignan setakat ni belum sambung apa-apa kontrak baru dengan Milan, dan salah satu faktor untuk Maignan sertai Chelsea mungkin kegagalan layak ke Champions League dan pertukaran pengurusan membuatkan masa depan dia masih lagi tergantung di AC Milan. Enzo Maresca pun songkok penuh untuk perpindahan mendapatkan Mike Maignan ni. Dia mahukan penjaga gol yang kuat dari segi penampilan dan aksi yang sangat menarik sesuai dengan sistem permainan moden Chelsea. Dan akhir sekali kita ke Sepanyol, Joan Garcia, penjaga gol muda Espanyol. Hampir pasti dia akan sertai Barcelona. Barca akan bayar klausul pelepasan yang bernilai sebanyak 25 juta euro dan Garcia akan tanda tangani kontrak selama 5 tahun di sana. Rundingan dengan ejen dah selesai secara lisan sejak hujung minggu yang lalu. Sekarang cuma tunggu proses rasmi dan pendaftaran saja. Fakta menarik dan sangat-sangat menarik. Ejen Garcia ni sama juga ejen kepada Dani Olmo yang bawa Dani Olmo ke Barca dulu. Jadi hubungan mereka ni sangat-sangat elok lah dan sangat baik. Okey geng, hampa rasa macam mana dengan cerita panas hari ini? Bruno pilih kekal di Eropah, Sancho ditolak Chelsea tapi tak kekal di United. Chelsea pula buru Mike Maignan sebagai penjaga gol baru mereka. Joan Garcia, pemain yang amat diminati oleh banyak kelab Eropah, kini hampir ke Barcelona. Aku tunggu komen-komen hampa dekat bawah ni. Jangan lupa tekan like, share video ni, hidupkan lonceng notifikasi dan subscribe channel ini untuk semua adik perpindahan bola sepak yang terbaru. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye.